Gram emas yang kecil macam gold bar 1 gram ni sebenarnya sangat baik untuk kita melatih anak kita menabung sejak mereka kecil. Sebab apa? Okey, gold bar yang kecil ni mudah untuk difahami. Bila kita tunjuk skutul emas ni pada anak, mereka akan nampak lebih jelas bentuk physical asset berbanding hanya lihat nombor dekat dalam akaun. Kedua, harga dia lebih rendah sesuai dengan bajet ibu bapa. Kita tak perlu tunggu kaya baru nak bermula, tapi dengan bajet serendah RM50, kita boleh terus letakkan simpanan secara auto debit untuk akaun setiap anak kita. Ketiga, ia membina rasa tanggungjawab. Anak yang diajar simpan emas secara tidak langsung belajar nilai kesabaran. Sebab emas ni bukan sahaja untuk belanjakan hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Dan yang keempat, gold bar yang kecil ni mudah untuk disimpan. Letak saja dekat dalam peti keselamatan dekat rumah ataupun di bank tanpa memerlukan kos penjagaan tinggi seperti hartanah. Dan yang kelima, emas ni adalah simbol kekayaan yang tidak lapuk di zaman. Bayangkan bila anak kita dah dewasa nanti, mereka dah ada tabiat simpan emas yang mana ia jauh lebih baik daripada menabung duit kertas yang susut nilai dia setiap tahun. Bagi mak ayah yang ingin mula buka akaun emas Gap untuk anak, boleh isi WhatsApp dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.